Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kita menimba cahaya. Bahan digital kini tersedia membina ilmu bangsa berjaya. Hai semua, saya Puteri Nur Amalina Sufia binti Muhammad Nasri, wartawan TV PSS SKDTA. Pada hari ini, saya akan membincangkan bagaimana bahan digital dapat membantu memperkasa pendidikan negara. Jom sama-sama kita dengar bagaimana penggunaan bahan digital dalam pendidikan semakin memberi peluang kepada semua pelajar di seluruh negara untuk belajar dengan lebih mudah dan menarik. Dhawir sulah fatun. Naam. Sahih? Okey, cek kabum ilano. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai cikgu juara digital, apakah peranan Ustaz dalam meningkatkan penggunaan bahan digital dalam kalangan murid-murid SKDTA? Sebagai salah seorang cikgu juara digital Kementerian Pendidikan Malaysia, saya menerapkan PDP, Digital Learning dengan menggunakan LCD di dalam kelas. Selain itu, menerusi inovasi yang dibuat bersama dengan student, saya menggunakan aplikasi yang wujud di dalam internet seperti WordWall dan juga membuat aplikasi permainan berkaitan dengan pendidikan supaya dapat menjadikan PDPC yang fun learning. Assalamualaikum Pengguru Besar. Waalaikumsalam. Seperti yang sedia maklum, pembelajaran lebih memerlukan kemahiran ICT dalam kalangan guru dan murid-murid. Boleh Puan maklumkan apa program yang telah dijalankan bagi meningkatkan penggunaan bahan digital? Okey. Berkaitan pembelajaran digital di sekolah SK Dewan Taha, kami akan sediakan mentor. Kami akan bagi kumpulan dan mentor-mentor ni lah yang akan bergerak untuk memandu guru-guru lama terutamanya yang agak slow tentang ICT. Itu yang pertama. Kita akan buat khusus ataupun networking dalam talian di mana sekarang ni tahun 2025 Sekolah Dewan Taha telah mula melaksanakan ERPH di mana semua guru kena hantar laporan dalam RPH seperti yang kita dapat dalam Google Classroom. Untuk murid, bimbingan dan kaunseling, program yang kita jalankan adalah untuk bengkel secara dalam cuti sekolah. Bengkel yang kita adakan dalam cuti sekolah dan kita buka peluang kepada pelajar-pelajar. Alhamdulillah terdapat ramai juga pelajar yang nak datang dan sumbangan ibu bapa juga terhadap anak-anak untuk datang ke sekolah sangat menggalakkan. Penggunaan bahan digital dalam pendidikan adalah satu langkah penting yang dapat memperkasakan pendidikan negara. Teknologi digital bukan sahaja memudahkan pendidikan, tetapi memberi peluang kepada seluruh murid untuk berjaya dalam pendidikan mereka. Bahan digital di alam maya, belajar mudah di mana jua. Ilmu diserap minda terbuka. Generasi bijak, negara berjaya. Itulah sedikit perkongsian kami tentang bagaimana bahan digital dapat memperkasa pendidikan di negara kita. Guna teknologi, jangan jemu. Celik IT, jadi budaya. Ilmu dicari sepanjang waktu. Negara maju, rakyat bahagia. Sekian saya Puteri Nur Amalina Sufia, wartawan TV PSS SKDTA. Sampai berjumpa di episod akan datang.